kita ni bankrupt. Semua yang tu nanti kan target umum, ekonomi Malaysia pulih. KDNC naik, selama KDNC ni bagi cakap yang mana? Apa kena mengena? Orang-orang kita kena faham, KDNC ni tak ada kena mengena dengan kita. KDNC ni kiraan kasar yang melibatkan import, ekspor, jutawan Mariana kena mengena. Kita tak ada kena mengena. Yang kena mengena, gula naik ada, kena kat kita. Jualan sekolah naik, kena kat kita. Minyak naik, kena kat kita. Itu. Saya nak betulkan pemikiran orang UMNO khususnya. Saya tak bermusuh. Bapak saya baru ni saja. Bapak saya susah UMNO 2 penggan. Susah UMNO bahagian. Oh, hebat. 2 penggan. Baru-baru ni dia pun menemui jalan. Dia pun heboh bertempur. Aku masak kanan ini. Sana dia pandang dia di sini. Tapi Alhamdulillah. Kita gasak. Tapi persoalannya sahabat kita. Jangan anggap orang UMNO ni musuh. Mereka adalah sahabat kita yang tidak mengetahui kebenaran sebenarnya. Jangan anggap musuh. Jangan anggap musuh salah. Salah berdosa. Salah. Nabi tak ajar menyebut orang yang gitu. Salah. Persoalan dia ialah apa? Kita ni kadang-kadang orang Melayu duduk kedai kopi kepik kesusahan Malaysia daripada pagi sampai petang. Seronok sebab apa? Saham rokok naik, saham medan naik, saham CND naik, saham minyak naik, saham itu naik. Lepas itu kita tanya kat situ. Batik berapa banyak saham rokok ada? Seronok kan saham rokok naik kita. Tak ada lah saham rokok ada. Saham SC pun lah kita ada kopi kita. Habis itu seronok. Tompang seronok. Allah. Bila kita KDNC apa semua, apa yang seronok? Tumpang seronok. Jadi model ekonomi baru yang nanti keluar-keluarkan ini, saya kena faham betul-betul. Apa yang diberitahu kita? Sasaran utama menjadi negara maju, rakyat berpendapatan tinggi. Mula-mula saya nak bagi tahu dulu, kita bergaduh tahun 69 pasal isu Melayu, Cina, India. Melayu nombor 2, Cina nombor 1. Saya tahu atau tak, bila kita bersatu akhirnya dalam UMNO, pertahankan UMNO, sampailah 10 tahun, tahun 2007, Indraf, 2008, Indraf. Indraf bangkit, menteri yang terbabit, bangkit dalam parlimen, dalam bincang soal apa, menteri terbabit cakap, inilah, Indraf ni dia tak boleh nak marah. Sebab dia tak boleh nak marah. Sebab India sekarang ni jauh lebih baik daripada orang Melayu. Pendapatan per kapita orang Cina sekitar 5,000 lebih kat 6,000 sebulan. Pendapatan per kapita orang Melayu sekitar 2,500 dia sebulan. Pendapatan per kapita orang India 3,000 lebih sebulan. Maka orang India duduk nombor 2. Orang Melayu jadi bangsa-bangsa duduk nombor 3 dalam negara sendiri. Tahun 69 kita bergaduh. Selendang terogang, koli terogang, kapal terogang. Ya, begitu. Sebab apa? Sebab orang Melayu duduk nombor 2. Ingat tak sih? Ingat tak tadi? Pasti terlibat tak dulu? Tapi persoalannya ialah, bila dah sampai 20 tahun, tiba-tiba kita duduk nombor 3. Kita nak kekal lagi kerana dalam UMNO. Kita naik beg. Ni Johor. Nak menuju Kuala Lumpur. Diceritakan Kuala Lumpur ini indah. Cantik Kuala Lumpur ini. Ada lampu, ada apa, dah indah. Jadi orang pun naiklah van nak menuju Kuala Lumpur. Tahun 69. Driver van pun tekan minyak. Tekan. Tahun 2008 kita terjaga. Tahun berapa? 2008 lah buat. Kita kat mana ni? Dah sampai Kuala Lumpur itu. Sama. Kita baru sampai Singapura. Ini reverse ni kan. Tanya pula driver van tu. Habis sana sekarang ni. Kita nak driver van ni kat Sabah, duduk dari dalam van, teruskan perjalanan, kita tengok 20 tahun jadi apa ni. Dia bertekan minyak, insyaAllah turun ke laut kita sekarang. Kita dah ikut ke belakang dari dulu, Melayu duduk nombor 2. Sekarang Melayu duduk nombor 3. Nak tunggu lagi ke dalam UMNO. Pendapatan per kapita di sini sekarang macam mana? Gaji semua orang kaya, pendapatan semua orang kaya. Pendapatan ni, siapa nama orang ni? Tan Sri Razali. Yang meniaga air, yang UMNO bagi meniaga air di Selangor. Yang kita sedang bertempur dan berdesak. Dia nak naikkan air. Kita kata tak boleh. Dia kata sebab apa? Kita tak cukup keuntungan kita. Gaji dia sebulan berapa? Gaji dia sebulan, Gaji dia sebulan 700,000.